Roti ustaz yang di Ruqyah. Okay, kita tengok. Bismillah. Oh, inti dia penuh. Lain macam, ustaz pun dah buat roti. Ada special Ruqyah apa-apa ke roti dia? Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Saya ustaz. Roti apa ustaz? Roti ni basically adalah roti Chinese, Guangzhou punya roti. Oh. Roti Chinese Muslim. Okey, saya ingat macam roti ustaz tu ada baca jampi ke, ada yang lazim apa Yang buat ni ustaz. Ustaz berniaga lah kan. Berniaga lah kita cari duit poket. Nak beli kitab, nak tampung makan budak. Ada madrasah dari madrasah mana-mana ke? Ada. Satu madrasah kat Al-Yamani nama dia. Al-Yamani kat mana tu? Al-Yamani dekat Kampung Baru. Kampung Baru. Dekat flat PKNS. Kalau hari biasa niaga kat sana. Kat Kampung Baru. Sama juga menu. Sama menu. Menu sama. Sama menu. Daging. Ni daging ni roti daging. dia. Buat roti ni kena pakai mesin ni ke ustaz? Roti ni tak boleh masak macam biasa. Pakai mesin ni juga. Jadi dia khas. Memang mesin dia. Ni Dia mesin partner dia. lah dia. RM7 ayam, RM8 daging Betul. Ni berapa minit ni ustaz kalau nak Ambil masak dia? masa 15 minit. Inti penuh tak ni ustaz? Inti penuh. Kosong InsyaAllah je? inti penuh. Nanti penuh. abang kita dah masak nanti kita tengok. Dah cantik dah. Golden beef roti kita ni. Dia warna dia macam ni. Atas bawah dah masak sekali ni. Dia ni function Bawah dia. masak, atas pun masak. Dia dua-dua atas elektrik, bawah api. Dia macam tu. Masak dah ya ustaz? Masak dah alhamdulillah. Masak. Ni dalam satu ni boleh masak berapa pieces ni? 15 pieces. 15 pieces sekali masak. Kita orang ada lagi satu mesin, boleh masuk 20 pieces. Itu lagi besar. Yang tu lagi besar lah. Bunyi minyak dia. Ni boleh panaskan ke kalau Boleh. balik? Dia boleh tahan 2 hari. Boleh tahan 2 hari? Boleh tahan 2 hari. Masuk Pakai air fryer. Air fryer? Air fryer. Baru dia crispy sikit beef Betul. roti dia. Okey, siap dah ya ustaz. Saya punya roti beef ni apa? Roti dah. ustaz. Roti ustaz. Roti ustaz yang di Ruqyah. Betul lah isi dalam dia. Kata tadi penuh. Saya nak tengok kita dulu. tengok. Bismillah. Inti dia penuh betul geng. Panas. Ada ayam panas lagi. Nasi panas. bulan puasa. Kalau Nasi bukan bulan puasa puasa. saya dah ngap dah ni. Betul. RM8 ustaz. RM8. Luar ada crispy bang. Crispy. Ni memang crispy. Kalau saya panaskan balik pun crispy. Crispy sebab kita orang tak tutup habis. Kita akan tutup separuh. Benda ni pun ada efek main dia. peranan juga sebab Main peranan. Wap dia. Okey. nanti So wap. saya panaskan dia akan crispy lagi juga, dia punya betul. Kat air kulit dia. fryer. Air Betul. fryer dia. Okey boleh ustaz? Boleh. Saya nak balik dulu. Okey. Boleh lah ustaz? Boleh satu Ni satu. Okey. Jadi Steady roti ustaz. Steady. So kalau korang nak datang try roti ustaz ni boleh datang je kat Paradigm Mall. Betul-betul kat entrance dia buat. Kat sini pun ada bazar-bazar lain.